Awak buat apa dekat atas ni? Awak kan tahu ni nak berjalan sangat. Awak, please lah. Saya okey lah. Kalau semua orang tak habis nak kurung je saya dalam bilik tu, tidur je memanjang, lagi saya penat tau. Saya okey. Saya rasa macam biasa je. Okay? Promise. Finally. Kau guna juga gigi kau tu, Sam. Thought this day will never come. Alhamdulillah. Tapi kan Kak, takut juga sebenarnya. Lagi menakutkan aku satu mahkamah syariah dengan kau. Well, this is your welcoming gift. Okay. Ada 2 kes pertama yang akan masuk proceeding. So, I need you to study about this case. Okay. Because kau akan assist akak kat dalam court nanti. Nanti tu bila? Very soon. Next Friday. Alamak, next Friday Sam ada ni lah. Jangan cakap kau still lagi kerja dekat madrasah Anu tu. Sam, kan akak dah cakap kau kena berhenti kat sana. Because I need you to focus here. Okay? Ya, aku tengah slowly nak berhenti ni Kak. Slowly. Make it quick, okay? Yes, bos. Faham. Tersemat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Kaulah yang benar-benar ku cinta. Seikhlas hati aku terima. Kaulah yang menghiasi hidupku, kekasih untukku. Jangan kau pernah merasa sehalus ragu di hatimu. Kaulah yang benar-benar ku cinta. Seikhlas hati aku terima. Kak Tipah, Cik Adam, Puan baru je Lena. Kalau boleh jangan kejut dia ya. ya ke? Tak apalah. Nanti je lah saya masuk tengok dia. Kak Tipah. Ya. Keadaan Aminah macam mana? Alhamdulillah. Badan dia dah kuat. Cuma akak kesian lah tengok dia macam boring sangat. Habis semua buku dia baca. Mungkin kalau Encik Adam luangkan masa dengan dia, dia kata dia nak kemas bilik baby. Mungkin Encik Adam boleh tolong? Akak nak isi air ya. Terima kasih Kak Tipah. Oh, sama. Oh, ya ke? Okey. Okey, bye, May. Assalamualaikum. Mami sihat? Tak sempat nak cakap dengan dia. Sihat? Saya ada good news. Apa dia? Mami ajak kita semua pergi umrah tahun ni. Dia bayar untuk semua. Including Dahlia. Eloklah tu. Tapi Abang. Takkan abang nak tolak lagi? Ha? Banyak kali dah Mami ajak ni. Hari ni kita pergi ya? insyaAllah.
Adam tak boleh tarik diri sekarang. You gila ke? Projek tengah critical stage sekarang ni. Pa, Adam nak temankan Aminah. Semenjak dia balik rumah dengan keadaan macam tu, Adam ni jarang sangat dengan dia. Adam, relax, okay? Semua kita dah sediakan untuk Aminah. Apa lagi yang tak cukup? Doktor, bibik, care lady ke? What else? Apa lagi dia nak? Suami dia, Aminah perlukan Adam. Pa, berapa minggu je lagi sebelum due date dia. Itu je, Adam nak pastikan semuanya okey. Adam harap Papa faham. Well, Adam dah cakap macam tu. Papa nak cakap apa lagi kan? Macam ni lah. Adam tak perlu pergi site meeting, tak perlu pergi site visit semua, tapi Papa tak nak Adam totally lepas tangan. I still nak you oversee projek ni, okay? Boleh. Terima kasih banyak, Pa. Tak sabarnya nak tunggu minggu depan nak cuti. Dahlia nak jumpa Tok Mami dengan Aunty Aminah juga. Bestnya. Umi nak ikut sekali tak? Wah, ikut pergi mana tu? Tak payahlah, Sally. Biar Umi tinggal kat rumah je. Nanti tak ada pula siapa nak tengokkan Firdaus dengan zikahnya. Yelah. Oh, nak pergi jalan tak ajak kita. Mak Ngah kan mengandung. Apa pun tak Lara buat. Jadi duduk rumah je lah. Kamu. Alung nak keluar khuruj 2 minggu nanti. Nak? Asal muka terkejut? Tak adalah. Ingatkan Alung nak pergi rumah family Sally hujung minggu ni. Alung lupa eh? Ke Alung buat-buat lupa? Sampai bila Alung nak mengelak dari jumpa keluarga Sally tu? Bukankah jauh lagi afdal, lagi besar pahala kalau kita melawat, ziarah orang yang terdekat daripada kita keluar dengan jemaah? Along tahu tu. Cintalah lah. Along segan dengan diorang tu semua. Diorang mana tahu Alung segan. Ni kalau Alung tak pergi lagi, mesti dia ingat Alung belagak. Lagi susah tu. Jadi tak payahlah fikir sangat. Alung pergi je. InsyaAllah nanti Sally mesti happy. Assalamualaikum. Aminah. Awak buat apa ni? Awak nak bawa pergi mana barang-barang ni semua? Saya nak bawa naik atas lah. Masuk bilik baby. Takkan nak tinggal semua benda kat sini. Kan semua dah pesan dekat awak, jangan angkat berat. Alah, bukannya berat sangat pun. Saya boleh je bawa sendiri. Tak payah. Biar saya je yang buat. Awak tunggu dekat bawah ni. Jangan naik tangga. Encik Adam, boleh tak awak jangan nak drama sangat? Isteri awak ni kuat je. Kat tipah pun okey je saya gerak-gerak sikit-sikit. Mari sini. Tak boleh, bahaya. Awak pergi je lah masuk bilik awak. No. Saya nak kemas bilik baby. Aminah. Tapi saya dah janji dengan Mami nak balik sana. Dengan Aminah pun saya dah bagi tahu nak jumpa. Takkan nak cancel last minute macam ni. Abang, Dahlia tu dah excited sangat nak pergi KL. Kesian dekat dia. Abang tahu. Dah tu?